Orang kata kalau bersih ni tanda makanan sedap. Ni boleh jual tu. Ni ke mana tak pedas. Lambat. Hey guys, Assalamualaikum. Syirat di sini. Kasih terima satu kali. Syirat. Hari ni kita buat apa? Resipi seterusnya untuk menu diet kita adalah nasi goreng kimchi bulgogi. Cara buat dia. Cara buat dia sangat-sangat mudah aja. Tapi sebelum tu nak tuang air, okey? Macam biasalah, kita punya air stevia cordial. Hari ni kita minum air berperisa mangga. Orang kata kalau bersih ni tanda makanan sedap. Tuang dulu, okey? Dalam 2-3 sudu macam tu. Gitu. Gaun. Dah, jom tengok aku buat macam mana, okey? Untuk perapan bulgogi, mudah je. Black pepper, chili flake, chili powder, garlic, ginger paste, sesame seed dan sedikit minyak. Kita gaulkan bagi sebati, okey? Few inches later. Kita tercicir sesuatu, guys. Soy sauce. Sama balik gaul. Perap dalam 1 jam macam tu. Kita pakai light butter tau. Seterusnya kita buat nasi goreng kimchi, garlic, gochujang, daun bawang, carrot. Nak okey sikit letak air. Kemudian kita masukkan nasi semalam. Kemudian kita masukkan kimchi. Kemudian kita letak kimchi dia. Kemudian sikit daun bawang, 1 sudu soy sauce. Large touch-up kita letak secukup rasa. Kemudian kita masukkan bulgogi. Dah siap. Finally, siap juga kita punya nasi goreng kimchi bulgogi. Untuk yang ni, kita masak untuk 4 portion tau. Jadi korang boleh prep. Kalau korang nak makan, korang masuk microwave je dalam 3 minit macam tu. Macam mana? Mudah kan? Cara buat dia kan? Diet dia mudah je, babe. Aku dah turun 2.2 kg. Besok kita timbang. Besok hari ni aku akan timbang. Nanti kan next video kita akan tahu berapa banyak berat turun minggu ni. Tapi aku pergi tu, pergi healing. Tapi tak tahulah turun ke tidak. Kita tengok nanti, okey? Sekejap lagi. Minum dulu. Bismillah. Mangga dia sedap. Sedap mangga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ni boleh jual tu. Ni ke mana tak pedas. The bomb. Tapi kalau korang nak lagi masam, korang lebihkan kimchi. Tapi kalori dia naik sikit lah. Ni ada punya carbs. Dia, bila kau makan ni, kau rasa nasi goreng kimchi masam-masam. Tapi pada masa sama dia akan balas dengan ginger. Ginger tu dekat daging. Dia akan berlawan rasa dia. Ni kau kena cuba.
Lambat. Aku rasa kalau letak setitik stevia untuk dia lockkan rasa masam masin kat situ. Dengan pedas, bagi balance. Tak setitik setitik gula, stevia ke gula ke apa-apa ke, letak setitik. Cuti aku seminggu makan daging. Penat ni lah. Ini kita buat ayam pula, okey? Nak mengunyah daging. Dia lembut tapi penat kunyah. Habis sudah. Dan ni guys, video sampai sini saja. Kalau korang enjoy aku buat nasi goreng kimchi bulgogi versi diet. Kalau korang suka, jangan lupa tekan button like, subscribe, okay? Dan kita jumpa lagi di next video. Bye, tata YouTube. Bang, boleh suggest lunch dekat mana? Kau nak makanan apa? Western, Melayu? Nak makan apa ni? Sedap, ini sedap. Aku paling suka flavor mangga. Dan kita letak beg kuning. Sekejap kita letak, lepas tu kita buang.